Pelajar yang mengikuti pengajian TVET dan mendapat sijil kemahiran 3 atau SKM 3, kini kelulusannya adalah sama taraf dengan sijil pelajaran Malaysia SPM. Manakala bagi pelajar lepasan TVET yang memiliki sijil kemahiran 5 atau SKM 5 pula mempunyai penarafan sama seperti pelajar memiliki diploma. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, pengiktirafan ini diberikan kerana ia adalah ekosistem pendidikan baru yang dilaksanakan oleh kerajaan. Badan akreditasi ini MQA dan JPK telah bersetuju perkara ini dan saya telah jadikan ini sebagai satu keputusan kerajaan. Manakala lepasan TVET untuk SKM 4 dan 5, mana-mana lepasan SKM 5 sama tarafnya dengan diploma mana-mana kolej di negara ini. Malah bagi pelajar-pelajar Mahat Tahfiz yang terdedah dengan TVET, maka pengiktirafan telah diberikan untuk yang hufaz, yang menjadi hufaz, al-hafiz dan hafizah yang hafal 30 juzuk. Secara pengiktirafannya, MQA dan juga JPK mengiktiraf hufaz ini yang telah menghafal 30 juzuk lepas tasmi' dan tasrih serta syahadah sama taraf dengan diploma. Beliau berkata demikian pada pelancaran Eastern International TVET Pahang di Gambang pagi tadi. Tambah beliau, peluang itu diberikan kepada pelajar yang tidak mendapat keputusan cemerlang dalam pelajaran, termasuk pelajar hufaz daripada lulusan tahfiz yang berkecimpung dalam aliran TVET. Katanya lagi, penjenamaan semula TVET sebagai laluan kerjaya arus perdana harus dilakukan. Ini kerana ia menjadi kunci kepada masa depan yang stabil, bermaruah dan sejahtera. Untuk mencapai hasrat itu, institusi TVET disaran memperhebat program kesedaran awam, terutamanya ke kawasan luar bandar dan komuniti B40. Sementara itu katanya, kebolehpasaran lulusan TVET juga amat tinggi dengan 98.7% daripadanya adalah lepasan TVET yang mengikuti pengajian di institusi pendidikan MARA IPMA.